Serius lah. Weh, memang serius lah. Chef dia pun Melayu. Ni aku tunjuk hang tu. Guys, stick lah. No pork, no lamb. Masuk lah. Best ni stick tu lah. Bos, order bos. Ya, okey. Menu ni Hari ni saya rasa nak makan mushroom soup. Mushroom soup. Ada juga menu ni. Tak nak cuba ni? Oh, ni Oxtail pun sedap. Oxtail soup. Oxtail soup. Boleh lah bos. Oxtail soup satu. Okey. Ada lain yang kilo yang padu lagi tak? Ini hari baru sampai. Oh, ni baru sampai. Abloy stick. Double spare rib. Oh, beef spare rib. Oh, boleh lah bos. Daripada tu kambing. Kambing ini kita ada ini. Ui. Mana? Yang ni. Saya rasa nak ni lah. Ni Leg of lamb. Tengok macam padu lah kan. Datang dengan sos black pepper boleh. Oh, datang sos black pepper. Kejap, black pepper. Ataupun mint sauce. Black pepper boleh juga lah. Boleh Okey, saya rasa air nanti saya nak buat apa yang buat best air. Air blue soda ramai yang minum. Boleh. Soda satu. Okey. Kedai ni dah lama kan? Dah 25 tahun. 25 tahun kat sini? Ya, sejak 2000. Kedai ni kat saya ni kat Balakong kan? Ada Balakong kan? Betul. Oh, banyak orang tak tahulah kan? Ya. Kalau nanti boleh saya promosi lah. Boleh. Balakong kan bukan jauh pun. Balakong ceras. Dekat lagi jalan parking pun banyak. Parking pun banyak. Okey bos. Boleh jawab apa? Sekejap saya beritahu balik ya. Boleh. Wan, apa kau buat sini? Kau makan kat kedai ni? Weh, aku makan steak lah. Apa dah pertanyaan macam tu? Serius lah. Weh, memang serius lah. Chef dia pun Melayu. Ni aku tunjuk hang ni tu. Melayu lah. Chef Abdul Razak. Ni pork free lagi. Tu kat depan pun ada lagi. Mari aku tunjuk hang. Mana? Jom. Ni, hang tengok. No pork, no lamb. No lamb. Dah, jom. Jom aku belanja kau. Belanja? Bang. Duduk. Banyak ni. Okey tak? Sedap ni. Jangan main lah. Ni, ini spare rib. Nama dia. Jadi montok kat sini. Spare rib. Ni marinara. Marinara. Tengoklah. Spaghetti. Spaghetti lah. Carbonara tu saya. Marinara nama dia. Ni lamb wrap. Sos apa ya? BBQ. Sos dia mushroom soup dengan black pepper. Apa lagi? Ini blue apa tak? Blue apa? Blue soda. Blue soda. Ingat lah. Okey, untuk peminat-peminat steak kat sana, jangan lupa datang kat Milwaukee Steak Corner. Di mana? Di Balakong. Pork free. Boleh makan lah. Kan? Okey, jangan lupa datang ke Milwaukee Steak Corner. Pasti enak dan sedap. Cuba sekali, mesti teringat. Jangan lupa ajak kawan-kawan datang kemari.